Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okay guys, macam biasa hari ni saya Andy dan Mizi, orang Sarawak, orang Selangor. Okay, hari ni kita nak buat satu aktiviti yang mana aktiviti ni bermanfaat sikit lah. Nak tahu apa aktiviti dia, Miji? Tengok lepas ni kita nak pergi makan dulu dekat restoran Bonda dekat Bandar Steak Nilai. Okay, ada apa-apa Mizi nak cakap? Stay tune. Okay, nanti kita tengok apa aktiviti kita untuk hari ni. Okay, bye-bye. Kita makan dulu. Okay guys, alhamdulillah kita baru lepas makan tadi dekat restoran Bonda. So sekarang kita nak pergi satu kedai ni, nak beli apa? Okay, tunggu. Okay, nanti you all akan tengok apa aktiviti yang kita akan buat hari ni. Sebab hari ni kita orang tak busy, banyak masa free. Kan Mizi? Ya. Okay, so kita makan kat mana tadi? Kita makan dekat situ. Kita makan dekat Bonda. Nasi campur dekat Bandar Steak Nilai. Tadi kita tak buat video lah sebab kedai tu dia panas sikit. Dia panas. So kita datang terus makan. So alhamdulillah dah makan. Kita nak cari kedai. Jeng jeng jeng. Tunggu, okay? Okay guys, sekarang kita berada di Bandar Steak Nilai. Kita nak cari satu kedai ni, okay? Mana kedai ni? Tu ke? Bukan. Macam Nampak tu? Ni ada muka. Oh ni, perfect. Ni kan? Bukan. Perfect pet shop. Pretty tu. Bukan ni lah. Oh ni spa. Spa, pet show spa. Mana dia? Sebelah kiri kanan? Tu. Ni yang hyper pets. Kedai ni lah makanan dia. Makanan dia yang kedai Okay spa. guys, kita nak ke kedai ni. You guys tengok nanti, okay? Ni kedai dia. Apa kita nak buat hari ni? Wah, ada kucing lah, comel tu. Nah, makanan tu nanti belikan tu dia. Ni kucing jalanan ni. Okay, ni kedai dia. Hyper Pets dekat Bandar Steak Nilai. Okay, jom kita masuk je. Cari makanan meow. Oh, ada comelnya. Dia pregnant tu. Rasanya bulu dia lembut. Okay, jom kita masuk. Garang tu. Tengah masuk. Kita masuk ke? Tak boleh masuk. Boleh masuk. Tekan button. Buka ke tak? Nak niaga ke tak ni? Kita cari makanan meow. Tu keluar dia ke dalam. Nanti dia kena dia. Mana? Oh, hamster. Sini banyak makanan kucing. Kita cari dulu makanan. Sisi ayam pun ada. Tuna. Itu untuk najis dia. Kita nak cari yang paket-paket macam Whiskas tu. Oh ni, banyak makanan sini. Sekejap ni guys, saya nak rekam dulu. Macam-macam makanan kucing ada. Macam ni, Uniqlo. Banyak oh. Kat sini banyak makanan kucing. Wah, ni makanan kering. Kibbles pun ada. Freeze dried. So kita nak beli banyak lah. Tak tahu nak pilih yang mana. Banyaknya. Gram tengok. Complete kat sini kan. Kita nak beli yang ni dulu satu. Tapi ni kecil. Ada yang besar. Yang besar tak ada. Yang sebelah tu bukan yang kecil ni. Kecil. Apalah, boleh lah ambil yang kecil ni dulu. Ambil ni satu. Tu berapa tu? Tak tahu lah, ada harga. 12. Sedap ke ni? Takut dia tak makan kan. Dia kata ni ambil. Kan dia tak jual. Ni untuk kitten ni. Tak jual apa. Kenapa tak jual? Satu orang kita jangan ambil. Dia yang ambilkan dia kot.
Ni salmon. Tapi Dek, yang ni boleh ambil tak? Satu kotak ni. Atas tu tak boleh ambil. Sebab tak jual ke? Sebab kita orang nak stok tik. Oh, stok take. Okey, okey. Tak apa, tak apa. Kalau nak boleh ajak. Sebab belakang ni kadang-kadang ada. Pula ke? Yang ni satu kotak berapa? Satu kotak. Satu kotak dalam 16. Boleh lah, saya nak satu kotak yang Dari mana? salmon. Salmon okey kan? Ambil yang salmon. Salmon Ha. Sekejap. Ambil satu kotak Okay, so kita beli whiskas satu. Ni salmon satu. Perfect. Pusing-pusing dulu. Banyak makanan kat sini guys. Kalau you all nak beli, boleh datang dekat Banda and Steak. Banda and Steak nilai apa tu? Ni premium. Betul lah apa ni? Get 3. Premium. Dah beli yang satu nanti tak bagi yang sek. Mana? Sini semua kucing lah. Mana? Nak ambil yang mana? Yang dah buka? Ambil lah satu. Kau dia dah makan. Apa bagi je. Tuna. Salmon dengan ayam. Salmon dengan ayam. Royal Canin pun ada. Macam-macam yang sini. Banyak tau. Makanan. Okey, jom. Yang biji ada lagi kat rumah. Okey, kita beli whiskas satu. Dengan Ni saya ni. ambil lah. Whiskas dengan ni salmon. Ni isi ayam ni. Berapa ringgit ni? Itu kalau pembelian 30 ke atas dapat RM1. 30 ke atas dapat RM1. So kalau satu berapa? Kalau satu sekejap. Sekejap saya tengok RM2.90. Okey, nak satu ke? Ambil dua lah. Dua. Ambil dua. Okey. Bayar dekat. Dekat. Macam ada kat sini Sekejap ya. penuh. Tu rumah apa? Tempat najis. Dia suka dia. Jaga pintu. Hey, nak makan ke? Nak makan belum? Macam-macam ada sini. Atas pun ada. Cat and dog fish. Oh, atas pun ada. Okay, kita bayar dulu. Kucing tadi, Miji bagi makan. Sini. Kita bagi dia makan. Oh, besar perut dia. Ni tinggal tunggu hari je ni. Betul lah. Kita bontot dia. Perempuan. Betina lah. Soalnya nanti bagi anak satu ah. Dia nak lagi seekor Dah. ah. Jom, kita nak tengok atas je apa yang ada atas. Misalnya perut dah nak Kan? nak. Dah bersalin dah tu. Bye bye. Jom. Tengok atas. Betul lah dia nak boleh tekan. Kita tengok atas je. Boleh lah. Kita tengok atas je apa ada. Oh, atas ni macam ni lah. Kita tengok atas. Atas ni lebih kepada kish dengan banyak Wish. Boleh ni beli untuk ujian ni. Tak ada nama ni. Ni lah, ni nak dia. Oh, banyak lah. Banyak. Sana pun ada. Tu sangka dia. Ni. Beli untuk ujian nanti. Ni bagus semua. Kan? Oh, ada lah kat sini. Ini untuk orang makan. Berapa ringgit ni? 25. 25 kalau kat TikTok dapat 2 ni. 27. Ni 19. 19. Dia banyak jenis lah. Air sebelah makanan. Sebelah air sebelah makanan. Oh, sangka pun ada.
Sangkar kucing pun ada. Ni dah macam sangkar harimau ni. 1000 dah harga dia. Macam ada. Tempat najis dia. Sini pun ada lah. Ha? Apa tu? Macam lah ada ni. Sini komplit lah. Kan? Dia Oh. ada 3 kedai kucing dekat sini. Laptop pun ada ni. Laptop kucing. Laptop kucing. Kita tengok lagi apa yang ada. Baju dah ada pun. Baju pun ada guys. Baju diorang pun ada. Ni bag dia. Bawa oyen. Tak nak dia masuk dalam tu. Wah. Ni sangkar. Boleh lah ni nanti beli. Letak oyen. Tilam pun ada. Untuk diorang tidur. Sangkar dia boleh tahan harga dia. Tapi ni besi dia besi padu ni. Besi padu dia bukan yang biasa punya. Ni yang biasa. Ni yang murah sikit lah. 329. Wah ni besar ni. 329. Sekejap. Besar. Warna pink. Ni warna pink. Oh yelah, oyen kan betina. Berapa ribu ni? Tu harga dia. Sebelah. 745. 745. Banyak sangkar dia. $400. Nantilah ada rezeki nak belilah sebiji. Bela oyen. Apa bela dia? Kurung. Biar dia tak kotor. Okay guys, jom kita nak turun dah. Kita nak turun dan meneruskan misi kita ni untuk apa? Memberi kucing makan. Memberi kucing makan. Kucing apa? Kucing jalanan. Kucing jalanan. Okey, jom kita cari kucing jalanan dekat area Kota Serimas ke Nilai ke. Okey, jom kita turun. Okey guys, hari ni kita mencari kucing jalanan. Ada tak kucing? Ada 2. Ada kucing bawa apa ni? Bawa kereta lah. Jom kita bagi kucing ni makan. Awak bagi ke saya bagi? Awak bagilah. Awak bagilah. Janganlah. Saya tukar rekod je. Okay, baik. Ambil satu. Kita buka dulu satu. Nampaknya kita dah jumpa seekor kucing dekat bawah. Dekat bawah kereta. So kita bagi dia makan. Whiskas. Tada. Okay, jom. Whiskas tolong sponsor. Whiskas tolong sponsor. Jom kita bagi makan. Panggil dia. Tengok. Dia nak makan tu. Okay, dia datang. Kat sana Ji. Tak tepi sikit. Kita bagi dia makan. Comel ada 2 lah. Ada 2. Kejap tunggu tau. Yang dah buka tu boleh buat lapik makan tu. Ini? Dia boleh buat lapik dia. Biar macam tu je. Ni ada. Okey je. Mana lah. Ini lah. Okey, kurusnya ni. Kesiannya awak. Makan kenyang tau. Doakan kami semoga dilimpahkan rezeki, dimewahkan rezeki. Okey. Lapar lah dia. Lapar guys. Ni pun tengah lapar ni. Makan cepat. Kita nak makan je. Makan sedap tu. Ya? Makanlah. Dah, biar nanti dia makan lah tu. Hai. Dia segan tu, malu. Ke dah kenyang? Tu dah habis dah. Kejap je. Dah habis dah. Ada sikit. Tengok dia makan. Dah, dia tak nak dikacau. Sombong. Okay, bye-bye. Kita balik dulu. Makan kenyang tau. Bye. Jom kita cari lagi kucing jalanan. Area Bandar Aztec atau area Nilai lah. Okay guys, kita jumpa lagi seekor kucing jalanan. Kita bagi yang ni je lah. Yang sana ni jauh dah, nak datang kat dia. Tunggu panggil dia nanti. Kita panggil dia ke tepi sikit.
Kesiannya. Nak Banyak kucing pergi ni. mana? Mana-mana je, Whiskas pun okey. Tu dia. Mana dia lari? Ada lagi tak? Tu kat bawah kereta. Kita bagi dia makan. Jap. Kita keluar dulu. Mana dia? Oh, jap. Isiannya badan dia kurus. Kurusnya. Kurus sangat ni. Sakit berkurap. Ni makan. Makan. Ni cek. Oh, ada dua lagi. Banyaklah tu anak kucing lagi. Oh, banyak ada sini. Dah makan kenyang tau. Oh, tu ada dua. Lagi ah? Ni satu ni. Bagi je dari sini. Kita tak payah jauh-jauh. Ada lagi lah. Banyaknya kucing ada sini. Kesian dia punya ni berkurap. Tak ada yang tolong hantar pergi veterina. Makan kenyang tau. Doakan kami dimewahkan rezeki. Okey, nanti ada rezeki kita orang datang lagi bagi awak makan. Okey, kita makan. Tu dah tu. Okay, makan cepat. Habiskan. Tadi kita dah bagi 2 pack. Ni 2 pack dah 4 pack. So Miji ambil lagi. Anak dia tu. Kecil-kecil. Bagi Whiskas je. Habis dah? Bagi dua, satu. Ikutlah 2 pun boleh. Ni adik-beradik ni. Nanti nak bagi yang lain. Miau. Yang konti Satu kotak tadi dah habis. Ada 6. Dia takut tu. Buka dulu. Konti satu tak habis pula. Kongsi je. Sebab ni kecil. Kecil ni tak makan banyak sangat. Mai sini. Makan. Nah. Sekejap lagi datang tu. Engau. Dia takut. Ni aku tengok kamu lah. Tak ada. Mai sini. Tak atas. Takut dia dah tak setuju. Dia nak tapi takut. Yalah. Dah jom. Bye bye. Makan tau. Nanti takut orangnya pernah makan. Tu dia datang makan. Ni atas. Makan. Asal dia nak tak nak ni atas. Sini atas. Atas lah. Sini. Nah. Makan. Makan. Makan tu. Dia makan lah. Nyam. Makan tau. Jangan gaduh. Habiskan. Doakan kita orang dilimpahkan rezeki. Okey, nanti ada rezeki nanti kita orang datang lagi. Bye bye. Jom. Satu kotak dah habis. Satu lagi. Kita cari lagi Miau. Tengok dia orang dah makan. Jom. Kita lagi jumpa lagi satu kucing black. Garang ni. Ui, lapar ni. Jinak ni. Nak makan. Sedapnya. Sedapnya awak makan. Mal ikut sok. Pegang sikit. Boleh. Jinak. Lawa lah kali dia. Bawa balik lah. Kahwin dengan Oyin. Gemuk. Oyin tak ada suami tu kat rumah. Doakan rezeki bisnes yang lancar. Amin. Sekerap semua. Berikan kesihatan. Okay, makan kenyang-kenyang. Ya, kecil lah ni. Kan? Tegap badan dia. Tapi suara dia garang tadi. Okay dah, kita dah habis bagi makan satu kotak untuk hari ni. Next time kita buat lagi video untuk bagi kucing jalanan makan. Alright? Okay, jom. Alhamdulillah settle untuk hari ni punya kucing. So kita jumpa berapa kucing tadi? 6, 7. Banyak juga. Okay Miji? Okay. Alright, so sekarang kita nak ke mana ni? Kita ke mana lagi ni? Minum. Kita pergi minum, cari kopi. Yeah. Alright, jom. Okay guys, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, sekarang kita baru lepas settle bagi makan dekat miau-miau kesayangan kita, miau-miau jalanan.
So alhamdulillah kita dah berkongsi rezeki sikit. Kita start hari ni lah. Sebenarnya sebelum kita buat konten YouTube ni pun kita dah bagi kucing-kucing jalanan makan. Tapi ni memandangkan kita dah start aktif buat channel YouTube. So apa juga aktiviti yang berkenaan dengan kucing kita akan buat lepas ni. So dah settle bagi kucing makan, kita lepak dekat pot favourite saya lah, Zeus. So petani kita layan cappuccino hot dan Miji Americano ice. Dia yang penting tak ada sugar, no sugar. Okay. So thank you Mizi. Hari ni kita dah bagi kucing makan jalanan. So apa pesanan ataupun harapan, doa? Kita berbuat baiklah dengan manusia tak maupun hewan, bagi dia apa semua. Yang penting ikhlas. Alright. So jumpa nanti dekat next video. Bye bye.